Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlina Suha binti Muhammad Nasaruddin dari TV PSS Sunday. Kini berada di Central Square, Sungai Petani, Kedah bagi membuat liputan khas sempena majlis perasmian program Jom Membaca bersama 10 Minit 2025 yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Program yang berlangsung hari ini, Selasa 22 April 2025 merupakan inisiatif tahunan bersempena sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Ia bertujuan untuk menyemai dan memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia, khususnya pelajar sekolah. Majlis perasmian ini turut diserikan dengan kehadiran para jemputan khas, guru-guru pengiring serta pelbagai aktiviti berkaitan pembacaan. Sama-sama kita saksikan detik menarik sepanjang majlis ini berlangsung. Jangan ke mana-mana. Satu permulaan, esok lusa jadi kebiasaan. Sedikit demi sedikit mari kita bina bangsa yang bijak, penuh wibawa. Jom membaca 10 minit saja. Layar minda kita buka dari kisah raja ke bintang di angkasa. Ilmu berputik, jiwa pun merdeka. Jom membaca 10 minit saja. Layar minda kita buka dari kisah raja ke bintang di angkasa. Ilmu berputik, jiwa pun merdeka. Alhamdulillah, TV PSS Sunday sangat bertuah pada hari ini. Bersama dengan saya ialah Yang Berbahagia Datuk Haji Rujin bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Sungai Petani. Bolehkah saya bertanya dengan Tuan satu soalan? Mengapa penting untuk kita menerapkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar sekolah? Alhamdulillah, seperti yang adik Azlin saksikan pada hari ini, kita akan melancarkan kempen Jom Membaca selama 10 minit. Jadi bila dikaitkan dengan masyarakat dan pelajar, sudah tentunya ia sesuatu yang perlu dibudayakan, khususnya di kalangan pelajar yang sentiasa ingin menimba ilmu. Jadi menimba ilmu ni ada pelbagai cara. Salah satunya ialah melalui budaya membaca. Jadi sebagai pelajar, saya rasa kita tak boleh lari daripada budaya membaca di kalangan pelajar, sebab itu merupakan satu tuntutan sebagai seorang pelajar. Soalan seterusnya ialah, bolehkah Tuan memberikan sedikit komen berkaitan dengan semangat patriotisme yang diterapkan kepada pelajar-pelajar? Pada masa ini kita memberikan tumpuan untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan para pelajar, khususnya melalui program-program perpaduan yang kita adakan. Jadi semangat patriotisme dan nasionalisme ini merupakan sesuatu yang perlu ada pada para pelajar kita untuk menyemai rasa kecintaan. Sebagai contohnya, bila setiap perhimpunan kita baca 5 rukun negara. Jadi yang ini saya rasa sesuatu yang asas bagi kita sebagai rakyat Malaysia dan khususnya sebagai pelajar di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Terima kasih Azlin. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Seterusnya bersama dengan saya, Puan Sakdah binti Zakaria, Guru SK Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani. Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah saya bertanya Cikgu satu soalan? Bolehkah Cikgu berkongsi tentang kepentingan program Jom Membaca 10 Minit yang diadakan pada setiap tahun?
Baik, bagi saya kepentingan Jom Membaca bersama 10 minit ni, antara kepentingannya adalah pertama sekali dapat meningkatkan ilmu pengetahuan murid itu untuk jangka masa yang singkat. Kemudian dia juga dapat memberi lebih informasi kepada murid, dan seterusnya dia juga turut mengeratkan hubungan rakan membaca dalam kalangan murid. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama TV PSS. Baik, sama-sama. Manis. Jom membaca 10 minit saja. Layar minda kita buka dari kisah raja ke bumi. Salam ucapan tahniah daripada kami, Pro TV PSS Saleh, kepada semua yang terlibat dalam program pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Saya Akifah Naila binti Muhammad Naim melaporkan untuk TV PSS Saleh. Sekian, terima kasih. TV PSS Saleh setia bersama anda. Bangsa yang bijak, penuh wibawa. Jom membaca 10 minit saja.